Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk minggu ni kantor-kantor yang masuk dalam skena momentum adalah Dufu, Notion, C-Res, DNet, Tech Store, JCY, Green Tech, PMCK, Zetric, Jack, SL, Bauto, Maclean, Dialog, CMSB, Belesto, MBHD, KPJ, WTK, Headstar, YTF Power, ST, FFV, P-Metal, Kopi, Tenko. Dan sila check sendiri status syariah tak syariah ni. Okay, check check dulu. Yang ni yang overall overall dia akan masuk sini. Kita tengok berdasarkan momentum seminggu dan 2 minggu. Harga mesti berada di atas average harga seminggu dan 2 minggu. Okey, sebagai support dia lah. EMA 5 untuk seminggu, EMA 10 untuk 2 minggu. Ni sebagai support. So harga berada di atas support. Okey. Yang dah dikongsikan lah dekat GBS Telegram Game Borak Saham tu, kita ada share counter Dufu, counter Notion. Okey, contoh lah kan. Sebelum ni dah discuss ni. Yang dah discuss kat video sebelum ni. Contoh kan kita ambil counter BODTL. BODTL tu, DTL tu downtrend line ni, line menurun ke bawah masa dia pullback atau dia buat retracement, tertarik tertarik. Kalau yang ni uptrend line, kalau kita tarik bawah ke atas, contoh kita tarik bawah ke atas, dia at least 2 lah, bertemu 2. Bertemu 2. Sini bertemu 2 lah, at least ada bersentuh 2. So itu sebagai support dia punya uptrend line. Ke atas uptrend line, menurun ke bawah downtrend line. So selalunya teknik yang kita guna sekarang lah, buat masa sekarang ni adalah BODTL. Sebab kebanyakan counter dia turun, dia baru start nak naik kan. So kalau ikut kita buy terus masa dia BODTL, dia ada jatuh ni kan, dia breakout kan, dia tak solid lah. Kalau yang solid breakout dia macam tu lah. Ni downtrend line, dia breakout dengan solid Morbozu ke engulfing ke, solid lah. Yang ni dia hanyalah doji. Okay, katalah kita beli juga based on dia dah breakout, so dia ada drop tau, dia ada drop. Ni dia merah sehari 2 hari, lepas tu dia hijau kejap, merah balik, lepas tu hari Jumaat baru dia breakout padu. Padulah dia naik lah. So kata beli kat sini still untung. Cuma nak katanya itulah risiko yang ditanggung untuk yang beli based on teknik BODTL. Kalau BODTL, dekat mana support dia? Support dia yang sebenar adalah dekat mana dia punya higher low. This one is dia punya higher low low dia lah. Ni higher low. Sebab apa panggil higher low ni? Dia punya penurunan dia lebih tinggi daripada yang sebelum ni turun. Ni dia turun tapi tak melebihi yang sebelah dia. So bila dia buat HL, dia adalah counter uptrend. So bila kita cari BODTL ni, downtrend line ni yang breakout downtrend line DTL, BO tu breakout. So bila kita cari breakout downtrend line ni dekat counter uptrend tu, dia lebih waktu keberangkalian nak menjadi tu lebih tinggi lah. Sebab dia counter yang uptrend, dia akan teruskan kenaikan sampailah dia bocor HL. Contoh HL ni bocor, katalah dia jatuh merah-merah ni, lepas tu dia jatuh merah panjang melebihi HL dia. Itu tukar color. Katalah dia buat merah melebihi HL ni, so counter tu akan jadi lower low. Lower low, penurunan dia melebihi penurunan yang sebelum. So counter tu nak jadi counter downtrend, kita tak ambil lah yang ni. Kita sebab dia punya counter yang downtrend, dia punya teori dia akan makin menurun. Counter yang uptrend akan makin menaik sampailah dia bertukar structure daripada penurunan dia pullback HL kepada pullback lower low ni LL. Alright, nak cerita pasal risiko.
risiko dia kalau kita tanda sini, katalah kita masuk somewhere around dia breakout kan. Sebab teknik ni guna sama je dekat kaunter-kaunter lain pun, kita buat benda yang sama. Dia punya risiko tidak melebihi 10%. So yang ni kaunter ni dia 8%. Kalau dia dindon-dindon seminggu dua tu, kalau yang swing lah, kena bertabah lah. Walaupun kita dah buat apa orang kata, kita dah screen, kita guna screener ni counter yang atas harga seminggu dan 2 minggu, tapi katalah dia take more than 2 weeks untuk counter tu naik, terpaksa bertabah lah. Kecuali hampa memang jenis nak trade seminggu atau 2 minggu je, tak nak tunggu lama-lama, dan kena keluar lah. Kalau duduk dindang-dindang tu keluar. Nanti kalau dia naik, tak boleh lah nak marah, sebab hampa ada bagi dia punya time frame. Nak trade sama dengan counter ni adalah selama 2 minggu saja maksimum, kata. Lepas tu kalau dia tak naik juga nak keluar, kena decide lah. Itu panggil trading plan lah. Trading plan boleh kata yang kita set up dia punya cut loss, TP, itu trading plan. Nak time frame berapa lama nak hold tu pun trading plan juga. So kena ada trading plan. So ada yang jadi, ada tak jadi. Apa-apa teknik sekalipun sama je, mesti ada trading plan, sebab dia ada jadi dan ada yang tak jadi. Probability kita try beberapa teknik yang sesuai dengan kita. Yang mana teknik yang lebih banyak menjadi daripada tak jadi, so gunalah yang tu. Tak kisahlah, ni contoh guna BODTL. DUFU pun sama. Counter tu counter uptrend kan. Kalau kita tarik ni, okey, nampaklah dia structure tu nak uptrend secara mata naked eyes lah kita tu. Kita boleh nampak dia tu counter uptrend. Okey, dia dah uptrend, so dia buat pullback. Kita tarik lah dia punya downtrend line. Alright, tarik dia punya downtrend line, dia breakout. Kat sini beli kan. Sini dia punya high low dia. Jika dia turun melebihi high low, cut loss. Tu trading plan dia. TP mana? TP sebelum dia jatuh sampai sini ni, mana dia punya highest dia pergi? Area sini. So sini tempat TP. Okey, contoh tu satu. Ataupun hampa nak guna nisbah ratio, contoh long position. Okay, katalah breakout, so cut loss 10%. Yang ni tak payah 10% lah, 8% juga. So 2 kali ganda ataupun 1/5 saya guna. Ni betul lah TP dekat dia punya previous high. Katalah kita nak guna 2. Kalau 2, ni dekat sini kita punya harga TP. Itu pun boleh juga sebagai trading plan. Okay, andai kata kita tunggu dia breakout, betul dia turun balik, so kena TP lah. Sampai situ dia punya boleh pergi. Ataupun apa nak ride, contoh dia naik, biar je follow 10% daripada harga semasa dengan trailing stop. Okay, contoh tadi dia ni set. Katalah ni breakout, so kita ambil 10%. Contoh 10%, kita follow dengan 10% trailing stop. Naik ke atas pula 10%. Katalah kat sini 10% dia. Ni lantak kita nak tengok fokus yang merah ni, bahagian merah 10%. So bila harga dia naik lagi, kita follow lagi buat naik atas. Bila harga naik lagi, kita follow lagi naik atas. Bila dia harga naik lagi, kita naik sampai dia turun 10% daripada harga semasa. Contoh ni kan, ni harga semasa. If dia turun melebihi sini, kena ambil je lah. Kena ambil je lah. Kalau selagi dia tak sentuh 10% daripada harga semasa, follow lagi, follow, boleh dapat lah setinggi alam yang mungkin lah, sejauh mana dia pergi. Tapi takkan dapat yang highest price. Contoh lah ini, dia sampai sini, lepas tu dia turun hit 10% tu. So tak dapat lah yang highest kat sini, tapi dapat somewhere around here. Faham Itu trading plan. Kena ada trading plan, sebab bukan semua kajian menjadi. Kalau tak ada trading plan, macam mana nak tahu nak exit kat mana kan?
Satu counter ni tak jadi pun, banyak je counter ada yang jadi, ada tak jadi, teknik apa sekalipun. Corazza. Okey, Corazza kita pun dah bincangkan sebelum ni. Okey, ini dia punya high low. Dia counter uptrend kan. Naked eyes kita boleh nampak dia uptrend. So dia breakout. So kita beli kat somewhere around here. Dan kita buatlah kita punya trading plan. Dia punya cut loss 10%. Ish. Mana dia pergi? Ni dia. 10%. Boleh lah. Sebab biar dia bawah HL lah, lebih sikit lah. Bawah daripada HL Tapi kalau apa yang jenis betul-betul ikut 10% ni, dia sebenarnya dia betul-betul kena kat support. Macam mana? Boleh jadi dia rebound balik kan. Dia sebenarnya bocor support. So dia ni boleh nego. Nego. Adakah apa okey untuk dia rugi sikit lebih daripada 10%, 11%? Is it okay? If not okay, then keluar je lah. Kalau dia rebound, dia bagi hijau balik, masuk balik. Sebab apa keluar? Sebab trading plan asal, if dia turun more than 10% daripada harga kita nak keluar, harga entry lah mula-mula ni. Nanti kalau kita trading stop daripada harga semasa lah. Okay, kalau dia jatuh 10%, kita nak keluar, so kita keluar. But follow balik counter tu, if katalah dia rebound, sebab dia sebenarnya more than 10%. Kalau nak hit dia punya cover dia punya high low ni lah, kena tarik bawah lagi. Tapi kalau kita memang prinsip hanya ada 10%, dan kalau 10% keluar. Kalau kita boleh nego untuk lebih daripada 10%, tapi janganlah over sangat sampai 15%, 12%, contoh 11 hingga 12%. Sebab apa? Nak tengok dia mungkin respect dia punya high low dan dia rebound. Okay, tu boleh lah. Ataupun hampa tak sanggup, dan kena tunggu probability untuk dia rebound dan masuk balik. Right? Ni nak tunjuk contoh saja, bukan kata ni nak TP. Okay, kata kita buat yang setup macam biasa Okay, kita masuk. Bila dia breakout, stop loss 10%. Kita buat macam biasa contoh 10%. Boleh lah kat sini lebih sikit. Okay, 10%. Lepas tu kita nak ni 1.5 ratio keuntungan 1.5. Okay, so jauh lah counter ni untuk di swing. Kalau ikut Fibo nya, kita akan swing sampai dia almost reach dia punya Fibo 1618. Kalau hampa nak ikut teknik tu lah, teknik kita pakai risk and reward based on ratio, dan TP kita somewhere around here. Okay, tapi kalau kita trade based on masuk dekat breakout BODTL dan kita TP dekat dia punya previous highest dia, so sini kena TP lah dekat 640 atau pulang. Cuma atau kalau kita masuk time ni dia breakout, tengok next day merah, lepas tu hari seterusnya merah, rebound balik kat tempat area dekat-dekat dia punya breakout, dan hari Jumaat baru hijau balik. Itu pun dia tak melepasi dia punya resistance 615. If dia melepasi resistance 615, kita punya next target adalah 640, which is dekat sini kalau kita kira kita dah untung berapa persen? Dalam 8%. Memadai dah lah. Okay, memadai dah lah. Tapi kalau kita tak rasa tak cukup, kita nak swing, then guna ratio, dan ni somewhere around here lah untuk kita punya TP. Tapi kita tak boleh nak force trade tu ikut kita punya trading plan. Dia ikut suka dia. Kalau dia punya operator nak jual, dia TP dekat sini je 440, lepas tu dia jual. So tak boleh nak expect dia boleh pergi tinggi. Kalau counter tu dah tak ada minat belian, dia kira buy lah. Orang dah start selling, kita sepatutnya kena selling jugalah. Kecuali hampa yang follow trend dan ikut based on trailing stop, tak kena 10%, akan pergilah, akan layan je counter ni.
dan follow sampai nanti dia dah reach stop loss 10% baru keluar. Ataupun apa, ikut apa contohlah ya, katalah pasang ini hampa ikut MA20 ni MA20, selagi tak bocor MA20 tak mau keluar, boleh. Ni MA20, alamak bila terlukis dia keluar lukisan ni kan, MA20 follow selagi tak bocor, boleh ikut trend. Alright. Ada orang trade based on MA50, so breakout MA50, dia beli kat somewhere around here, dia layan selagi tak bocor MA50, which is makan berbulan-bulan, boleh jadi 3 bulan, boleh jadi sampai 6 bulan. Itu yang dapat beratus-ratus persen pun ada. Okay, kat sini kita tengok MA200, dia baru saja breakout MA200. Yang ni dia test MA200 tak lepas, ni dia retest dan lepas. Ke barangkali yang dia nak start balik dia punya uptrend. Counter yang di bawah MA200 adalah counter, secara overallnya counter tu downtrend sebab dia berada di bawah harga setahun. MA200 ni kita consider sebagai support setahun. Dia dah bocor support setahun, dia counter downtrend. Sekarang dia baru saja breakout, baru saja permulaan trend baru untuk 1 tahun yang akan datang. So kita tahu support dia somewhere around MA200. Jangan bocor lah. Kalau dia bocor dia tak jadi, dia tak ikut trend lah. Macam tu pun boleh juga nak swing selagi dia di atas MA200. Hampa ada jenis trend following berdasarkan moving average, boleh je. Tu pun teknik juga, apa-apa saja teknik yang boleh pakai dan bersesuaian dengan diri masing-masing lah. Cuma kata kalau ikut yang basic yang kita guna tu adalah buat masa sekarang kita tengok based on BODTL, breakout dan trend line. Okay, kita tengok counter lain pula. Series kita nak contoh kat sini ke? Kita contoh kat sini, kita kat sini lah. Bulan sebelah ni bulan untuk trading view, dia ada offer Friday, Black Friday, ada offer 70% ke apa, so boleh belilah nanti. Okey, kalau kat sini mana breakout dan trend line dia? Sini counter ni uptrend. Secara natural mata naked eyes kita boleh tengok, naked eyes kita dah boleh tengok dia uptrend kan. Kalau kita guna channel kan, dia menaik. Adakah kita melukis tu dia menurun? Tak kan. So dia adalah channel menaik. Okay, kalau kita guna channel, okay, sini dia breakout dan trend line. So sini point beli satu lah. Dan dia tu hijau-hijau naik elok lah. Dan dia maintain di atas MA20 sampailah sini dia bocor. Kalau orang yang ikut MA20 ni, dia dah keluar, dia dah TP kat sini. So keuntungan dia beli breakout sini katalah. So sini bocor, so dia dapat 15% lah. Dia ride MA20 sampai MA20 bocor, dan bila dia naik balik atas MA20 dia beli. So dia keluar, dia dapat 15%. Ni dia baru start entry balik. Somewhere around here dia entry balik. Itu yang masuk keluar counter dah untung, ambil dulu. Lepas tu tunggu dia breakout semula, masuk balik, dan ride balik. Ride lah sampai dia bocor balik. Kata tu right trend. Ataupun apa pakai trailing stop 10%, follow. Siapa yang tak suka 10%, rasa risiko rugi 10% tu terlampau banyak, nak reducekan ke 8%, 7%, terpulang. Okay, cuma kata lagi sikit kita turunkan nilai kerugian tu, maksudnya lagi senang dia nak kena lah harga stop loss tu. Faham Kalau untuk kita punya dalam sehari intraday ataupun sekejap 2-3 hari je, mungkin hanya 5% je kita punya cut loss. Mungkin sikit lagi lah. Tapi kalau kita swing 2 minggu, kita akan sebiasanya akan letak 10% untuk swing. Kebiasaannya seminggu 2 minggu ke atas sebulan. 10% tu dia punya, orang kata familiar yang kita guna untuk trading. 10% punya risk. Alright, so counter ni dah breakout, then dia dah kena balik, dah sampai semula ke dia punya higher high, previous higher high. Dah sampai pun pada hari Jumaat.
Okay, kalau siapa yang menggunakan ratio, contoh 1:1.5 ataupun 1:2 belum lagi lah dia TP. Tengok contoh yang ni, breakout down trend line, cut loss level kata 10%, ambil 10%, somewhere around here 10%. Lepas tu kita tarik 1.5 boleh kata kat sini lah. So tak TP lagi lah, dia masih ada di dalam. Okay, logik tak boleh naik lagi. Okay, kalau kita tengok kan, dia based on indikator apa panggil oscillator, dia baru saja mula nak naik. Ini pun menunjukkan nak naik, ini pun menunjukkan nak naik. So positif counter ni tengah ada momentum uptrend lah, bullish trend. Lagi kita tengok dari segi volume masa dia naik ni dia dengan volume, tapi bila ada selling volume dia kurang, maksudnya penjual tu tak ramai mana. Dan bila beli yang berlaku spike with volume, pembeli pun ramai, harga pun naik. So kira positif, counter tu boleh ada peluang untuk naik lagi sebab ada pembeli yang masih ada kat dalam lah. Yang ada kat dalam dengan momentum yang tinggi. Kalau kita nak beli, make sure counter tu ada minat belian. Kadang-kadang 2-3 orang beli, dia jam-jam je harga tu. Contoh ada 2-3 kerat je, dia main-main je 270, tiba-tiba terus pergi 280, dia jam 2. Tak ada pembelian orang macam kata orang duk beli, tak nampak pun. Mungkin ada 2-3 kerat je beli, tapi harga berubah-ubah. Tu operator punya game lah, tak ada minat belian pun sebenarnya, hanya harga je naik, price naik tanpa volume. This one price naik dengan volume should be positif lah. Siapa yang dah masuk tu dia dah untung, dan siapa yang based on ratio dia ada di dalam lagi. Dan kalau kita ikut trend based on channel, dia kalau channel tu di bawah ni kan, dia sampai channel bawah, dia akan cari yang tengah, yang tengah dia akan cari yang atas. So sekarang ni bawah dah cari tengah, tengah dia akan cari bahagian atas. Macam tu lah. Ni channel bawah cari tengah, lepas tu dia cari atas, dah jatuh. Dan benda tu repeating lah. Di next pun counter tu dah buat uptrend. Saya minum air saya kata minum air. Okey, yang ni counter kita tengok dia adalah di bawah apa, MA200. Dia adalah counter downtrend, baru saja breakout hari Jumaat. Baru start trend baru untuk 1 tahun yang akan datang. Dia baru saja bermula trend baru. Orang yang ride dia akan ambil counter-counter jenis macam ni lah. Dia ride lama lah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ada yang rajin dia ride lah sampai setahun selagi tak bocor MA 200, sebab baru saja bermula. Okay, so kalau ikutnya buy dekat sini masa dia breakout, silap lah, ambil benda lah ni pula. $10 okay. Tu kan 1.5 contoh lah, kita punya tu 1.5. So kita akan tipis somewhere around here. Tapi yang ikut trend, contoh ikut trend apa, ikut trend MA20. So selagi tak bocor MA20, layan trend. Ataupun yang ikut based on trailing stop, 10% pada harga semasa. Selagi dia tak turun 10% daripada harga semasa dia, kita follow sampai dia jatuh. Katalah dia naik, yang ni dia telah ni sehari dia naik paling tinggi dia 12%. Okey,
12%. So dia turun daripada 12%, dia turun daripada harga semasa, dia turun 2% lah, dekat 3%. Okey, tak apa, dia tak turun 10%, katalah dia naik lagi lah, katalah the next day tu dia naik lagi, lepas tu hari seterusnya dia turun tak melebihi 10%. Nah, tak payah keluar lagi, layan lagi, walaupun merah besar maksudnya candle tu merah besarnya. Mana dia punya ni color, orange tak, merah. Walaupun merah besar, tapi tak kena kita punya cut loss tu, biar lantak situ dulu. Mungkin esoknya ni dia next day dia jadi apa, harami tu mengandung anak hijau. The next day kebiasaannya bila anak hijau, dia beranak anak hijau hari seterusnya, dia macam tu, dia get up, mungkin ada belian, dia jam harga, dia jadi anak hijau. So the next day nya dia naik hijau sampailah TP nya tu. Tapi untuk kita yang right 10% kan, selagi tak kena stop lah 10% tu, right sampai ke sudah. Siapa yang right based on MA 200, then mungkin makan berbulan-bulan lah, selagi tak bocor MA 200 lantak situ. Siapa yang right based on MA 20, selagi tak bocor MA 20, ikut je lah trend sampai mana-mana. Yang ni pun ikut je lah trend sampai mana-mana, macam tu. Lagi Textor, ceritanya kalau kena stop lah, keluar lah nak biar pula. Trend ni kan dia punya downtrend line, dia dah breakout, kita pun masuklah kat sini. Lepas tu the next day tu dia merah, lantak situ 10% kita kat sini, somewhere around here. Sebenarnya cut loss sepatutnya bila dia bocor support sini, tapi bila kita guna tu sebab entry kita somewhere around here, agak jauh daripada high low. Yang ni kena tanya di sini, hampa okey ke cut loss bila dia bocor HL, which is melebihi 10%. Kalau tak okey, hampa guna je lah teknik 10% tu. Bila kena 10% loss, kerugian dah 10%, keluar dulu, nanti dia bagi hijau, dia reverse balik dia reverse balik ni kan, kata dia turun, ni dia reverse, ni dia point dia reverse lah. Bila dia reverse up balik, kita masuk balik. Contohlah dia naik, nanti dia turun, kena kita punya stop loss 10%, asal dia reverse balik, dia buat candy hijau, dia reverse, masuk balik, tariklah trend line macam tu. Down trend line masa dia turun tu kan dia buat down trend line, dia break up, beli semula lah. If kata hampa dah terkena stop loss, tengok baru je aku kat loss, dia naik, beli balik. Dia dah break up, dia dah reverse balik, beli balik. Ceritanya kena ikut disiplin asal. Disiplin asal kalau kata nak cut loss 10%, dan keluar je 10% tu. If hampa boleh nego melebihi 10%, disebabkan ada sebab kalau tak, jangan guna teknik melebihi 10%, sebab mana-mana Tok Guru kata 10% je maksimum cut loss. Tapi if lah kata yang ni kan dia punya high low kat sini, kalau hampa guna teknik 10% tu, kebarangkalian dia nak rebound balik tu tinggi lah kat tempat 10% tu. Ni 10% hampa cut loss, lepas tu dia turun 11%, dia rebound sebab ada support, dia rebound. Hampa baru je cut loss, tengok dia naik. Lepas hampa cut loss tu, dia naik sebab dia rebound dekat support HL ni, dia rebound, dia naik. Takkan apa rugi. Kalau yang boleh nego sikit melebihi, katalah 12% pun nak cut loss, kebarangkalian dia rebound dan ni. Tapi kebarangkalian kedua adalah hampa kena tinggi dah daripada hampa nak cut loss sini area 10% macam tu, hampa dah terpaksa cut loss jadi 12% ke 12 lebih persen kan, almost 30%, kan dah rugi banyak. So terpulang yang ni sendiri decide lah. Cuma nak kata
Kalau kata bocor siapa keluar, sinilah. Tapi kalau apa 10%, dia lebih tinggi tempat out dia. Dan berbeda ke barangkali untuk rebound tu ada. Serta pulang. Yang ni dia baru start lah. Baru start dia breakout. Somewhere around here. Lepas tu dia cari dia punya next resistance, which is dekat sini. Kalau guna gun kan, intraday punya kan selalu guna gun. So dia breakout 31, next kita punya tu 34. Orang intraday boleh je kata, walaupun kita guna intraday, tapi kan bursa kadang-kadang tak laju. Bukanlah masa sehari dia boleh naik pergi net resistance tu. Katalah kita nak one bit bawah resistance kan, 34, kita nak TP 335. Dia tak naik sampai 335 pun. Dia naik 310, 315, 302, 325 dia turun. Siapa nak stay, nak tunggu seminggu, ikut suka hampa lah. Tapi kalau kata intraday yang sepatutnya hari tu juga keluar lah. Contoh hampa beli sampai around 280, hampa TP kat sini. Okay, bila dia breakout 310, hampa TP kat sini hari yang sama. If dia tak sampai, dan keluar berapa harga yang dia naik itulah. If dia keluar hari yang sama, dekat harga beli, kalau hampa rasa okey, tapi hampa kena tanggung dia punya fee. Okey, katalah hari yang sama beli kat 310, dia bocor 310, kena keluar. Biasanya 3 bit je sehari. Contohlah nak untung 3 bit, kita punya cut loss pun 3 bit. Naik 3 bit ambil untung, turun 3 bit kena cut loss. Macam tu. Ataupun based on the weight, dapat 300 ambil, kalau rugi 300 keluar. Dia macam tu intraday. Cuma kalau apa guna gun dan apa percaya based on gun, so 31 next dia pergi 34, kita nak TP 335, 1 bit below resistance. Dia tak capai hari yang sama, esok baru dia nak capai, dan tunggulah 2 hari. Katalah dia berehat je, dia main dindong-dindong je, kot sini hari Isnin kat sini, hari Selasa kat sini, hari Rabu kat sini, hari Khamis kat sini, dia main tu. Hari Jumaat kat sini, esok hari Isnin tu baru dia naik, Selasa baru capai. Sampai kena lebih dah seminggu, lebih kurang. Kalau rasa okey, nak hold lah. Dia tak ada lah bocor teruk mana. Dia tak bocor, dia punya ni kan main candle breakout, tapi dia bermain-main dindong ataupun panggil trade dalam range tu je, dan tak kena pun kat Allah sampai. Dan okey lah, tunggu je lah seminggu. Sebab apa? Kita percaya dia akan pergi cari net resistance dan bersamaan dengan previous high juga. Lagi JCY, kebanyakan semua counter ni ada share dekat Telegram Game Borak Saham. Siapa yang tak pergi ke Telegram Game Borak Saham, boleh pergi ke Telegram Game Borak Saham. Okay, ini pun sama. Kebanyakan dia buat shape yang sama, pattern yang sama. Sebab tu kata ideal untuk sekarang guna BODTL tu. Sebab macam menjadi, dia breakout dalam trend line. Mana dia? Apa beli, lepas tu dia merah lantak situ. 10% mana? 10%. Okay, 1.5. So TP, alamak, TP untuk yang swing kan, swing yang based on ratio, bila 46 sen ni lah. Apa yang trade based on previous high dan TP kat sini. Siapa yang trade based on MA20 dan selagi tak bocor MA20, layan trend. Siapa yang based on trailing stock 10% daripada harga semasa, tak turun 10% dan layan lah sampai bila-bila tu dia lagi. Siapa yang trade based on MA200, nak layan berbulan-bulan, suka hati hampa selagi tak bocor MA200, ataupun dah capai hampa punya target 50% ke 30% ke 40% ke 100% ke, suka hati hampa lah hampa punya trade. Selagi apa kan, selagi dia trend patuh, dia di atas MA200 harga average setahun,
Hampa nak ride, lantak situ. Nak biar situ, suka hati pun boleh. Cumanya kalau katalah hampa trade kan, base MA 200, dia dah naik dah 20%, 30% untuk 40%, 50%, 60%. Lepas tu dia turun 10%, 60 jadi 50%, 50% jadi 40%. Kan dah rugi. Better ambil je lah 40% tu, ambil. Sebab dia dah turun sampai 20% daripada kenaikan dia. Nah, kalau ikutnya dia dah turun 10% daripada kenaikan dia pun dah keluar dah. Kan 10%, 20% dia naik, untung 20%. Lepas tu bulan depan untung lagi 30%. Bulan nun katalah dah 4 bulan dah hold, dah untung 40%. Contoh lepas tu next month pula, bulan kelima untung 50%. Tiba-tiba dia jatuh, bulan seterusnya dia jatuh. Daripada 50% kita dah untung, dia tu jatuh sampai melebihi 10%. Bukan 40%, tinggal 35%. Better ambil je lah. Walaupun hampa tu aku nak hold setahun ni, tapi dah rugi dia dah turun, dia tak pergi. Bukan semua counter boleh pergi 100% macam tu kan. Contohlah hampa nak guna Fibo kan, hampa terlampau nak ikut Fibo, nak ride, yang jauh ni, nak ride yang jauh, based on MA 200. Lepas tu nak ride sampai contoh sampai dia hit sini 50. Sekarang harga dia somewhere around 425. So apa nak tunggu juga, paksa juga dia pergi. Ada counter memang pergi, ada counter tak pergi. Macam mana ni yang kita tunggu 60, kita nak TP 65%. Tak kisahlah berapa bulan pun nak sampai kat sini. Tapi katalah dia dah pergi kan, dia dah naik lah, dia ikutlah berbulan-bulan, 2, 3, 4 bulan dia dah sampai kat kat sini lah. Lepas tu tengok lepas 45, 6 bulan tu dia turun 9%. Lepas tu dia turun lagi 15%. Nak stay ke lagi? Better TP. Maksudnya dia dah lemah dia sampai resistance sini je, dia tak pergi pun sampai ke sini. Counter tu dah bye-bye. Walaupun Fibonacci katanya kurang-kurang kalau swing dia akan pergi golden Fibo kan, tapi dia tak pergi. Kita tak boleh nak force rate tu jadi macam apa kita nak. Dia ikut suka hati dia lah, dia nak pergi tak nak pergi. By logic, theoretically yes, dia boleh naik setinggi yang alam lah, jauh lagi boleh pergi, sebab dia baru je atas MA 200, boleh pergi jauh lagi. Itu secara teori dia. Tapi actual dia based on penjual dan pembeli. Kalau dia tak nak push harga naik, tak naik lah, tunggulah sampai setahun pun tak naik kan. Dia tak menaik sampai 100%. Dia tak mau naik sampai Fibo 1618 tu, dia tak nak naik, dia tak nak pergi sampai 160% tu. Kan semua counter pergi, tapi ada counter pergi. Terpulang. Yang penting ada trading plan. Cerita dia pentingnya ada trading plan, persediaan harga untuk kita exit. Kalau tak ada lah kita blame yang ni teknik tu tak jadi, teknik tu tak jadi. Bukan masalah teknik, masalah kita punya plan. Dah tak jadi, duk tunggu buat apa? Green Tech, PMC Z3. Tak ada yang pasti dalam trade ni, kecuali kita ada insider ataupun kita sendiri pun jerung-jerung, kita ada gang pakak-pakak push harga, mungkin lah boleh paksa dia naik. Itu pun berapa juta, hampa ada kaya sangat ke kan? Kalau katalah yang famous yang kita kenal apa, Datuk Ali Shukri nak trade, dia nak masuk 10 juta counter ni, Z3 ni dia nak push. Lepas tu dia panggil datuk-datuk lain yang ada 10 juta juga. Dalam tahun ni pakak-pakak kita, datuk-datuk sekalian, masuk counter Z3 ni, push sampai dia dapat 160%. Boleh jadilah, tapi kena betul-betul operator, orang kata yang run ni lah, sama dengan datuk-datuk ni, jogong-jogong semua bersepakat
semua pakat bagi. Tapi mungkin ada jerung yang lebih besar, dia tak nak push harga tu, kalah jerung-jerung tu. Kan, cuma nak kata at least adalah probability kalau berduit banyak sangat tu untuk harga naik. By logic kita kena ada trading plan lah. Tak jadilah, kita kan rakyat biasa je. Saya cakap asal saya lah. Kalau tak berduit tak mana. Kalau yang berduit tu mungkin lah boleh paksa beli lagi. Tak heran kantor Zetrik ni sangkut, tak bagi, biar sampai ada 30 kantor, 30 saham beli. Sebab duit banyak, nak cut loss buat apa? Hantar situ. Okey lah kan. Tapi kalau kita tak berduit, kita kena ada lah stop loss kat mana. Okay, teknik, kata kita guna teknik BOTTL kena breakout down trend dulu, baru beli. Tak breakout lagi tak beli. Lepas tu kan breakout ni pun ada beberapa teknik juga. Breakout terus beli, ataupun breakout dia return, dia reverse balik baru nak beli. Kena menunggu, teknik malah nak tunggu, beli terus. Tapi kalau dia turun 10%, kalau teknik menunggu, risiko dia kurang sikit. Contoh dia breakout, dia return, buat hello, dia reverse balik beli, probability tu nak kurang rugi kita lebih tinggi. Katalah kita beli kat sini, dia tak naik, dia turun, kita rugi ni, tengok dia turun lagi. Tapi dia ni dah beli, dia dah minimize kerugian dia. Yang pullback, buy on pullback, dia minimizekan kerugian dia. Buy on breakout, lebih senang nak terkena rugi. Beli masa dia harga dah tinggi, dia dah breakout ni, candle ni katalah daripada apa, dia naik 90 sen, dia naik sampai 920 kita beli kat sini kan, dia kan dah naik 4 bit betul ke? 910 910 910 915 betul lah, 4 bit kata dia dah naik, kita pun beli kat sini, kita tengok dia turun. Orang yang beli kat pullback reverse, dia lagi untung lah. Tapi orang yang beli pullback pula boleh jadi terlepas peluang pun. Ya, dia breakout, tengok dia tak turun, dia tak buat pullback. Hampa nak tunggu pullback, dia tak buat pullback, tak boleh masuk, bye bye. Ada counter tadi terus naik kan. Pullback dia tak pullback kat area sini pun. Kan tempat mana yang breakout tu akan jadi RBS. RBS tu resistance become support. Okay, katalah ni area resistance, dia belum breakout, nanti dia breakout, dia akan jadi sini support semasalah, jadi RBS, resistance telah berjaya ditukarkan kepada support, resistance become support. Nantilah kalau dia lepas. Lepas tu orang yang pullback, dia akan tunggu kat sini, dia betul lah dia melantung kat somewhere around here. Bukan semua counter buat perangai macam tu. Ada counter dia breakout, dia naik lagi, dia turun sikit-sikit je. Dia turun sikit-sikit je. Bye-bye lah siapa yang tunggu pullback ni. Dia pullback kat atas sana, nanti baru dia pullback. Lepas tu dia naik balik. Dia breakout down trend ni, dia naik balik. Dia tak mari kat sini. Mungkin dia mari lepas beberapa bulan. Lepas tu bukan dia mari untuk dia rebound, dia mari untuk turun terus. So, siapa yang buy pullback mungkin ada terpas. Dia kita tak tahu. Dia nak pullback ke, dia nak terus pergi. So masing-masing lah. Kalau yang teknik pullback, kadang dia jadi kat dia sebab dia mari, dan dia risiko dia kurang. Kalau yang buy breakout, risiko tinggi sikit sebab beli harga tinggi lah kan. Sebab dia breakout mesti harga yang dah tinggi, harga melepasi harga yang sebelum tu. Lepas tu dah beli harga tinggi. Kelebihan dia tak terlepas peluang lah. Dia FOMO sikit, tapi dia tak terlepas peluang, dia boleh sebab dia dah breakout down line, dia dah breakout resistance. By logic dia akan cari net resistance, logik je masuk. Memang ada teknik buy on breakout, bukan buy on pucuk, buy on breakout. Harga resistance tu telah berjaya dipecahkan, dia dah maintain, ramai minat beli, hampa masuk pakat orang nak beli. Baik logiknya, demand dah tinggi, harga akan naik. So kita pun masuk join sekali sekaki sebab dia dah breakout resistance, pembeli ramai, harga kita predict akan naik, kita masuk dan kita untung. Lepas tu nyak je ni buy on pullback, dia tahu nanti FOMO sekejap je ni. Orang punya apa, viral, contoh makanan viral, sekejap je, kita tunggu nanti harga drop. Maksudnya bila dah tak viral, harga jadi murah kan, baru dia nak pergi beli. Lepas tu tengok, lepas dia beli dekat harga murah tu, mari balik orang yang suka nak makanan tu, dia pun naik balik harga. dia untung lah, dia beli time harga murah. Okey je buy pullback ke buy ni ke, suka hati apalah, apa nak
Ke mana dia tetap dua-dua ada risiko rugi. Selagi hampa ada trading plan, contoh 10% kat lah daripada harga hampa beli tu, then should be no problem lah. Sebab hampa beli kat sini ke breakout ke, hampa beli buy and pullback ke, bila dah loss 10% keluar, sama kan, tak ada isu. Cuma kata by logic, kalau kita buy and pullback, dia reverse balik ke, dia kita dah nampak dia dah buat high and low. Ni kan low, high, dia turun buat high and low, dan dia reverse. By logic, lebih selamat lah kat situ kita beli daripada kita beli baru je breakout. Gitu. Dia maksudnya dia lebih dekat dengan support dia kat sini. Yang ni kata kita beli ni dah tinggi, dan belum tentu betul ke dia nak buat high and low, tak tahu lagi. Tak tahu dia buat high and low ke dia counter breakout patah trend. Yang ni confirm trend dah. Dah apa orang dia buat confirmation lah, memang dia nak naik. Tapi kata confirmation pun dalam saham tak boleh nak kata confirm 100%. Tetap dah pullback, dah reverse balik, tetap je dia boleh nipu, dia patah balik turun ke bawah lagi. Cuma kata kita dah cuba minimize risiko rugi tu. Kita dah minimize habis weekend lah orang pullback ni. Dan dia orang yang bersabar lah, dia tunggu. Boleh jadi minggu ni orang duk naik harga, dia dah tunggu 2-3 minggu harga tu return. Kalau dia return cepat tak apalah, maksudnya hari ni dia naik, 2-3 hari dia turun pullback, dan dia reverse, maksudnya tak dalam seminggu je tunggu, okey lah. Kalau tunggu lebih daripada 2-3 minggu, mungkin orang penyabar tak gaban. Ada orang tak sabar, langsung hari tu juga dia nak beli. Kan ikut pada diri sendiri lah jenis macam mana. Penyabar ke tak. Keuntungan sebenarnya lebih kepada orang yang sabar lah. Kalau yang tak sabar tu dia berilmu, mungkin lagi lah dia banyak baru saja breakout dan trend line ni dia nak beli. Nampak minat beli yang tinggi, nampak hijau-hijau kan kat dekat CDS account tu kan, dekat market trade monitor tu, memang orang minat beli counter tu. Lepas tu dia jadi membaca juga, ada catalyst. Memang company tu nak buat projek baru, apa benda dia baru sign je. Dan semua orang kata nak pergi lah counter ni. Pakat-pakat duk viral, kata-kata nak pergi. Dia kompang. Dan technically pun dia positif nak pergi. Kita pun join dan untung lah. Maksudnya dia ada support. Dia bukan saja buy on breakout, dia ada ilmu catalyst, dia tahu, dia membaca semua, dan dia kira ikut yang semasa. Volume pun ada, minat belian ada, so dia beli. Logik lah harga tu nak naik. Ada backup lah, bukan semata-mata TA lah. Kantor apa? McLean ni dia kurung bila dia naik sampai turun balik, naik turun balik, naik. Dia buat aturan ni contoh contoh yang kata siapa yang nak tunggu pullback tak pullback tu. Contoh ni resistance atau previous resistance yang ni dia turun, kita tarik dalam trend line. Alright, beli kat sini breakout. Lepas tu nak tunggu dia return. Mana dia return? Ada dia buat pullback, tak return. Okey, beli kat sini pula. Orang yang breakout ni orang breakout dia untung. Orang breakout sini pula dia terus beli kat sini. Orang yang pullback dia tunggu harga return dan reverse. Mana dia return reverse? Ada nampak dia return reverse, tak kan? Okey, seterusnya. So ni dekat sini orang buy and breakout menang. Kat sini orang buy and breakout menang. Orang pullback tak dapat, dia tak turun-turun. Okey, kita tengok yang ni pula. Tarik dalam trend line, breakout beli. Okey, orang breakout beli dan naik. Orang pullback tunggu kat area sini dekat RBS, dia return tak? Dan dia buat reverse up. Mana return pun tak. Orang BO menang. Ini orang BO menang, ini orang BO menang, ini orang BO menang. Okey, ni ada net resistance dia. Okey, ni ada orang BO beli. Orang BO yang style lain lah. Semua breakout beli. Dan orang pullback dia nak tunggu harga return balik mai kat sini. Dia mai tak?
Ni dia ada macam gaya nak return tapi dia tak main. Dia buat kat atas. Dia tak main kat sini pun. Dia buat kat atas dia punya tu. Tak semestinya dia tunggu kat sini tau. Tunggu ni tak main pun. Seterusnya. Kebanyakan sini orang breakout yang menang. Okey, ni orang breakout. Orang breakout beli. Kat sini mungkin orang pullback menang. Orang breakout beli. Orang pullback menang dekat reverse baru dia masuk sini. Yang kat sini orang breakout kalah. Kat sini orang pullback menang. Sini orang pullback menang. Dia buy yang pullback baru dia nak masuk. Dia menang. Kan? Untuk yang ni lah, untuk kat sini. Dia ni fail. Dia ni gagal. So ni win dekat BO, ni win kat BO, ni win kat BO, ni BO kalah. Win dekat pullback. Okey, seterusnya breakout dan trend line yang baru okey, ni kita tak tahu. Kita boleh tengok siapa nak buy on pullback. Kita tengok dia mari ke tak mari. Orang yang buy on breakout dah belilah 10%. Okey, kita tengok dia return atau tak return. Dia return ke tak return. Ni ada lagi satu orang yang buy breakout kat sini. Sekarang ni orang buy on pullback akan tunggu somewhere around here lah. Pullback. Adakah dia akan pullback? Orang buy on breakout dah beli lah. Dia sanggup menanggung risiko dia terpatah balik. Asalkan tak kena 10%. Asalkan ni kita punya 10% ni tak cut loss ni. Dapat cut loss tak kena, dia layan je lah. Tak apalah 2-3 hari merah pun. Orang yang pullback dia akan tunggu turun dulu, reverse balik. Turun, harga turun dulu, dia reverse balik, baru beli. So far counter McLean ni menang kat orang BO. Sebab tu kadang-kadang teknik BO menang, kadang-kadang counter yang pullback menang. Pulang lah, kita pun tak tahulah. Kita tak boleh nak ni. Masing-masing ada cara. Kalau apa prefer buy and breakout lah. Kalau hampa prefer buy and pullback, tunggu pullback. Tak dapat counter ni, dia tak mau pullback, counter lain dia ada pullback, kan? Kalau hampa jenis buy and breakout tak jadi, dia duk main pullback, cari counter lain lah. Keluarlah counter tu, cari counter lain yang ada buat breakout dan pergi. Sebab tu lah hampa test contohlah 10 trade kan. Kebanyakan menjadilah yang untuk hampa BO menjadi, pullback tak jadi. Tapi kalau hampa trade macam 10 hampa orang pullback menjadi yang pullback daripada BO, duk try sentiasa loss. So hampa buatlah, ambil lah yang pullback tu. Kalau tak hampa tak guna teknik macam ni kan, BO DTS tak jadi, hampa base kepada layan MA20 ataupun layan kalau Bollinger Band tu mostly MA20 lah. Sebab Bollinger Band line tengah tu yang kita critical point dia kan. Line tengah tu MA20. Line tengah MA20. Harga apa candle melepasi MA20 tu kita beli kan. Kalau hampa sesuai dengan Bollinger Band, dan layanlah Bollinger Band. Kalau hampa sesuai dengan Fibonacci, dan layanlah Fibonacci. Kalau hampa sesuai dengan Elliott Wave, dan layanlah Elliott Wave. Kalau hampa terror supply and demand, dan hampa layanlah supply and demand. Terpulang kepada masing-masing. Tengok mana yang lebih menguntungkan hampa lah. Yang penting ada apa? Trading plan. Lagi CMSB. Dah bateri luar saya. Last lah. Hampa kaji sendiri lah macam saya dah buat ni kan. Kalau yang tak erti lah, tak biasa nak buat kajian. Kalau yang hampa dah terror cara kaji sendirilah cara hampa. Yang ni saya punya apa, bagi contoh je. Okey, ni kan dah cari dalam trend line. Hampa jadilah kata-kata cari dalam trend line yang baru je mereka apa nak beli. Lepas tu ni mana dia punya resistance ni. Lepas tu dia ada 53 high kan ni. Kalau siapa yang nak buy short term je, okay, beli kat sini, target kat sini, boleh. Sikit lah dapat, tapi boleh lah. Kalau modal besar, untung je. Sebab selalu dia akan cari dia punya previous 52 high. Okay, support dia buat somewhere around sini. Siapa nak kata nak tunggu dia keluar range dia duduk ni dalam range, tunggu dia breakout baru nak beli, dia tunggulah. Tengok dari segi volume pula. Volume menurun, kalau ada spike, volume naik, harga naik, bolehlah beli.
tengok pula dari segi oscillator. Ni counter duk harga atas. Dia boleh jadi flat pattern juga flat pattern, dia naik buat pull, dia maintain kat situ, lepas tu dia breakout naik, boleh jadi. Tengok Sat. Dekat atas lah dia kurang menarik lah, sebab dia kat atas. Tapi counter atas boleh jadi je naik lah atas. Ini kalau dia menurun janganlah layan counter ni. Kalau dia duduk main je kat atas tak apalah kan. Tapi kalau dia dah start turun, takut dia reverse ke bawah. Tunggu dia reverse up balik macam ni dia naik, dia turun tu, dia reverse balik boleh Ni dia dekat overbought punya area lah. Yelah, dia dekat area 52 high, harga setahun punya tinggi. Ni bukan buy on breakout ni buy on 52 high. Tapi ada ni kawan saya cakap lah, yang dikenali lah, hampa semua mungkin kenal jugalah, siapa yang GBS kenal. Dia kata apa, menjadi counter 52 high. Contoh dia dah breakout 52 high tu kan, beli kan. Asal sama agak lah buat cut loss 10% contoh lah. Nanti dia breakout 52 high tu beli, so 10%, contoh lah 10% kan. Asal lantak gila dia nak dindang merah 2-3 hari seminggu kan. Nanti dia pandai-pandai naik, dia boleh untung 20%, 30%. Setiap counter 52 high tu consistently adalah yang rugi, tapi kebanyakan menjadi berjaya kembangkan harga sebab cari counter-counter yang ada momentum je. 52 high selalunya jongkong-jongkong minat nak push. Tapi yang ingat kena ingat, counter 52 high, all time high adalah counter di atas pucuk. Yang tu yang kalau hampa tak ada trading plan, tak ada tempat stop loss, dia turun hampa tak ni ini tak apa nak tinggi sangat. Kalau kata-kata tu dah naik tinggi gila, hampa nak beli kat 52 high dia tinggi pacak, dah tinggi dah, dia naik tu tinggi. Saya nak contoh, nak tunjuk dia tinggi dah naik. Alamak. Contohlah counter yang dah naik tinggi nak mampus. Pucuk gila-gila. Pasal hampa tak layan dia punya cut loss, tak ada, stop loss tak ada dia turun sampai ke tanah tu. Hampa dah rugi tu 70%. Gila apa? Pucuk. Sebab tu mati kalau beli kat atas tu kan. Tapi kalau hampa ada trading plan, belilah kat pucuk kat mana ke 10%. Kalau dia dah kata ada sekarang support dia hampa yang obvious, hampa nampak kat mana dia buat range ni tau. Maksudnya harga bermain kat satu range, which is kat sini. Alamak, kotak. Sekejap kita delete the color. Tak ada. Okay, dia bermain dalam kotak ni kan. Dia bermain dalam kotak. Saya cerita apa dia tak? Okay, so hampa main kotak ni, hampa tahulah dia punya support kat mana. Walaupun dia harga kat atas, harga pucuk, ni support dia. One if dia bocor support, okay, stop loss lah, stop loss ataupun cut loss lah. Okay, ni support dia, bocor kena keluar. Ataupun apa nak guna MA20 punya support, bocor MA20 keluar. Wah, siapa yang guna MA20 50 ni tak logik lah. MA60 ni hampa kena beli kat area sini. Kalau hampa beli kat area range ni, paling logik support apa kat sini je. Kalau tak hampa beli buy on range kan, somewhere dalam kotak ni, hampa beli dengan teknik harapan dia akan naik lagi sebab dia counter 52 high. Then ni lah support hampa yang terdekat, MA20. Ataupun hampa nak guna ni gun, next gun dia kat sini, next gun kat sini, next gun kat sini. Itu kalau hampa guna teknik gun. Okay, by logic, kalau hampa buy yang support adalah somewhere around here lah, dalam kotak ni hampa beli. Kalau hampa beli buy and breakout, kena tunggu dia breakout sini dulu. Ni dia punya harga previous high, breakout baru nak beli. Selagi dia tak turun 10%, tak payah cut loss. Mungkin dia turun naik. Kalau hampa jenis yang 52 high menjadi, silakan. Tapi kena alert sebab kejatuhan dia kalau hampa tak kalah, dia boleh jadi turun jauh. Tapi kalau counter yang dekat bawah nak turun taruh mana, dia biasanya dia akan rebound balik kat tempat dia support yang terdekat lah. Yang ni support dia, dia boleh terjun langit. Sebab dia dekat pucuk, pokok kat pucuk, bukan dekat akar. Ni buy kat pucuk. Yang tinggi akan lebih jadi tinggi. Teorinya yang uptrend akan lebih uptrend, yang tinggi lebih tinggi.
Tapi yang kalau beli kat Akar dah support, dah habis support dah, dia akan naik lah rebound. Hampa punya risiko kurang. Cumanya dia boleh je support bocor lagi, bocor tenggelam terus sampai ke kerak bumi. Boleh je. Okey, sampai sini saja dulu. Bolehlah kaji kaunter-kaunter yang berminat. Ni kaunter-kaunter tadi saya beritahu, patah balik video tengok kaunter-kaunter dan senarai ni mana yang peminat, boleh kita tengok dan kaji. Lepas tu boleh juga ke Telegram Game Borak Saham. Dan siapa yang dapatkan indikator dan screener untuk masa sekarang, saya sebab saya dah expired sebelum ni, sebelum ni saya buat idea trading view tu bagi kat kita account apa ya yang berbayar tu percuma, dia bagi kat kita, bagi idea. Sekarang tak ada dah, banyaklah dia tarik, seorang ada bagi idea ke tak bagi idea, tak ada dah. Kalau nak beli pula saya agak berkira lah, sebab boleh dapat yang murah. Macam yang ni dia murah kan, RM5 sebulan ataupun setahun RM50. Maksudnya kurang untung RM10 lah, untuk RM10 kalau langgan setahun. Compare to this one, Trading View mahal, beratus-ratus boleh jadi beribu kan, beribu-ribu. Sebab tu kena tunggu bulan 11 Friday Black Friday ni, dia bagi diskaun banyak, 70%, 80%, 90%, 80% dah. Tapi banyak lah dia punya kurang tu. Keuntungan dia punya Trading View ni, saya perlukan Trading View sebenarnya. Saya dah biasa trade dengan Trading View, sebab Trading View ni saya dah ada indi saya sendiri, senang aku nak tengok apa. Yang ni kena pasang lambat-lambat pula, nak kena pasang-pasang, agak menyesalkan lah. Sini dah ada semua, pasal sini ada screener apa semua. Saya prefer lagi Trading View compare to KSC screener. Cumanya dari segi murah, KSC screener RM5 je boleh bagi, tapi tak boleh set, tak boleh nak buat indi sendiri. Masalah dia, kekurangan dia, dan dia macam kurang friendly untuk saya lah. Untuk saya, untuk orang lain okey je kot. Saya lebih suka Trading View cerita dia. Siapa yang nak beli indikator saya kena tahu kalau hampa tak langgan, Trading View ni, dia akan delay 15 minit. So sesuai untuk orang yang trade swing lah, ataupun pekaji malam sebelum ataupun tengah hari kan, lepas habis pukul 12.30 tu 15 minit kan, counter tu takkan delay lah. Maksudnya bila petang tu kita dah tahu okey counter ni, so kita boleh trade untuk petang tu. Okey lah untuk buat kajian sebelum market tutup, guna yang ni. Kalau hampa jenis aktif trade intraday tak sesuai lah, kena ada aktif data, kena tahu harga semasa tepat lah, bukan delay. Sebab Trading View wajib ada package dia ni, apa dia punya package, lupa lah, premium ke apa ke, baru boleh langgan live data. Kalau hampa tak langgan dia punya package dia tu, dia tak boleh nak langgan live data. Macam ni hampa langgan terus live data, sebab yang ni dia punya free gitu. So siapa yang berminat tu kena aware, kalau hampa tak ada Trading View punya account, tak subscribe, hampa akan delay 15 minit. Okey, siapa yang beli dia dapat screener, dapat indikator, dapat support group, dapat sesi pembelajaran 10 topik. Bolehlah layan ikut time free apa, sebab saya akan bagi video. Sebab dah ni dah buat sebelum ni, dia based on satu topik satu hari. Sekarang ni dah jadi video berkumpul. Apa kena disiplin sendiri lah, decide topik satu ni nak berapa dalam minggu ni, nak habis topik satu, minggu kedua topik 2, 3, 10 minggu lah. Kalau hampa base satu minggu fahamkan satu topik. Kalau hampa nak cepat, kena ambil 2 hari satu topik ke 3 hari satu topik. Okey lah, sampai sini saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.